Kita memilih, ini kita ambil tindakan, ini kita tak ambil tindakan. Jadi benda-benda ni pun akan menjejaskan jin dan sebagainya, semua tak nak terima amanah. Tapi manusia sanggup menerima amanah tersebut. Manusia ni adalah orang yang zalim dan orang yang bodoh, tuan-tuan. Sebab kita menerima amanah. Tu tanggungjawab tu besar. Khususnya memegang pangkat-pangkat besar ni lah. Kan, yang bintang-bintang banyak kat atas bawah ni, keris-keris bersilang ni, kan? Ini lagi besar amanah. Termasuklah yang memimpin negara. Yang penting, tak kiralah dalam mana-mana agensi, di peringkat kerajaan ke, peringkat kementerian ke, di mana saja, integriti itu ada dekat atas. Kita boleh ada pengalaman, kita boleh ada peruntukan duit yang mantap, kita boleh ada segala-galanya, tetapi kalau kita tidak ada integriti, tidak ada guna. Kan? Sebab tu dalam konteks polis pun sama. Saya selalu tekankan, saya bukan mengatakan kita tak nak pegawai yang ada pengalaman, tak. Pengalaman penting, tapi kalau ada pengalaman pun kita tak ada integriti, organisasi yang kita pimpin akan jatuh, tuan-tuan. Hanya menunggu masa saja. Sebab tu integriti ada ke atas. Integriti ini bukan kita cakap. Ini bukan cakap, bukan retorik. Kita kena buktikan, kita kena tunjuk contoh yang baik. Khususnya yang memimpin, yang berada di atas. Tak kiralah di mana pun, kepimpinan negara ke, menteri ke, pengarah ke, IGP ke, DIG ke, sebagainya, Exco ke. So kita kena tunjuk contoh yang baik. Kalau kita sekadar bercakap dan tindakan-tindakan kita ni hanya dipengaruhi oleh kepentingan peribadi kita, kepentingan keluarga kita, so tak gunalah kita bercakap dengan integriti. Itu cakap. Kita cakap, kita buat apa yang kita cakap. Dan sekarang ni, dia punya landscape ni tak macam dulu. Kan? Kalau dulu mungkin tahun 1990-an ataupun awal tahun 2000, kita boleh buat benda-benda yang tak betul dan kita berharap benda itu tak akan terbongkar di luar. Sekarang tak ada. Kita buat satu benda yang salah, sekejap saja ada individu yang merakam dan video itu diviralkan. Bukan satu Malaysia, satu dunia, tuan-tuan. Itu dia tak macam dulu lagi. Kalau kita beranggapan kita berada dalam tahun 1990-an, awal tahun 2000, tuan-tuan, kita akan ketinggalan jauh. Sebab tu rakyat ataupun masyarakat memerhatikan apa tindakan yang kita buat, apa yang kita cakap. Kalau kita dapat memastikan benda tu, saya yakin kita akan dihormati. Dan integriti jugalah ada asas kepada kepercayaan. Kalau tanpa integriti ni, rakyat tidak akan percaya kepada kita. Kita tidak dapat menafikan dalam konteks PDRM, saya cakap dalam konteks PDRM, memang ada di kalangan pegawai dan anggota Polri yang terlibat dalam salah laku. Mungkin jumlahnya kecil, mungkin 0.001%. Tapi walaupun 0.001% pun, impact dia besar. Kita tidak boleh lagi menafikan, ini adalah segelintir kecil. Kerana segelintir kecil inilah yang menyebabkan image PDRM, apa yang kita buat baik ni, mungkin kita buat 1000 benda baik, tapi ada satu saja kesalahan yang dibuat, salah laku, sebagainya, benda tu yang akan mencemarkan image PDRM. Sebab tu, kena pastikan sebarang salah laku ataupun isu-isu integriti itu ditangani dengan tuntas. Kita tidak boleh lagi menolak ke tepi dengan mengeluarkan kenyataan bahawa ini insiden yang terpencil sebagainya. Sebab masyarakat mematikan apa yang kita buat. Selalu saya bercakap dekat atas. Contohnya dalam konteks orang Islam lah. Kita kalau bercakap dengan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, sifat-sifat 4 sifat tu yang ke atas tu. As-Siddiq. Siddiq ni bercakap benar. Kita bercakap A, kita buat A. Jangan kita bercakap A, kita buat B. Kan? Yang kedua yang paling penting tu amanah. Di mana saja kita berada, kita memegang amanah. Kalau kita tak betul-betul memegang amanah tu, kita akan hancur. Sebab dalam surah Al-Ahzab ayat 72, apabila Allah nak turunkan amanah ni kepada bumi ni, tak ada satu pun yang sanggup menerima dia. Tak kiralah makhluk ke,
bergunung ke, ganang ke sebagainya, jin dan sebagainya, semua tak nak terima amanah. Tapi manusia sanggup menerima amanah tersebut. Manusia ni adalah orang yang zalim dan orang yang bodoh, tuan. Sebab kita menerima amanah. Tu tanggungjawab tu besar. Khususnya memegang pangkat-pangkat besar ni lah. Kan, yang bintang-bintang banyak kat atas bawah ni, keris-keris bersilang ni, kan? Ini lagi besar amanah. Termasuklah yang memimpin negara, kan? Amanah tu kalau kita tak jaga betul-betul, tuan-tuan, kita akan rosak. Negara kita akan rosak. Amanah ni tidak boleh dikompromi. Jangan ada sebarang tekanan. Itu yang saya cakap tu. Tak kira oleh mana-mana pihak yang boleh menjejaskan penugasan semua agensi-agensi kerajaan lah. Khususnya dalam konteks polis lah. Kan? So, biar polis, biar agensi kerajaan menjalankan tugas dengan ruang lingkup SOP, undang-undang, peraturan yang telah diamanahkan kepada pihak kami. So insya-Allah, kalau kita ditekan, kalau kita diminta untuk buat benda-benda yang tak betul, ataupun kita di pengaruh-pengaruh tertentu, ataupun godaan-godaan tertentu, khususnya kita yang memegang pangkat besar ni, banyak godaannya. Kalau kita duduk satu pos yang penting, banyaklah godaan yang datang. Dan kita diuji apabila diberi tanggungjawab, diberi pangkat, itu godaan akan datang. Mungkin kita yang tidak memegang jabatan-jabatan penting, godaan itu tak ada. Tapi kalau kita pegang pangkat yang besar, godaan itu akan datang. Dan apabila kita cakap dengan soal integriti, ini bukan saja berkaitan dengan rasuah. Ini melibatkan semua, salah guna kuasa, ketidakpatuhan pada prosedur, kecuaian dalam menjalankan tugas, serta pelanggaran disiplin. Yang ini akan boleh menjejaskan imej semua pihak yang terlibat. Kalau di Malaysia ni, dalam konteks PDRM lah, kita ada banyak strategi. Strategi semua kementerian ada. Contohnya PDRM, kita sedang membangunkan strategi pencegahan rasuah PDRM, SPR PDRM, bagi mengukuhkan usaha pencegahan rasuah dalam organisasi selaras dengan strategi pementasan rasuah nasional, NACS. Kita dengar macam-macam ada. Tapi kalau kita tak betul-betul melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita, strategi itu hanya akan tinggal strategi sajalah, on paper saja. Dan apabila datang di peringkat pelaksanaan, tindakan, kita teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap salah laku pegawai ataupun anggota-anggota bawahan kita. Jadi tak guna. Boleh adalah berbagai plan, strategi lah, plan sebagainya. Tapi bila datang di peringkat pelaksanaan, ada kepincangan di situ. Ada kepincangan. Kita memilih, ini kita ambil tindakan, ini kita tak ambil tindakan. Jadi benda-benda ni pun akan menjejaskan perancangan-perancangan ataupun dasar-dasar kerajaan yang telah ditetapkan. Dalam konteks PDRM ni banyaklah statistik kita ambil, tindakan-tindakan tertertib. Jumlah tindakan tertib yang kita ambil ni memang banyak. Kalau daripada Januari, Disember tahun lepas, tindakan tertib yang kita kenakan kepada pegawai kita ada 1,429 orang. Hukuman, berbagai hukuman ada. Yang paling rendah tu adalah amaran, denda, lucut hak, tanggungjawab, tangguh kerakan gaji, turun gaji dan turun pangkat. Buang kerja saja ada 134 orang. So tindakan ada diambil, telah diambil, akan diambil, dan saya yakin kalau kita teruskan penegasan itu, kita akan dapat kurangkan isu-isu integriti. Tadi pun Datuk Zainuddin ada menyentuh berkenaan dengan fokus CCPSS ni, penipuan dalam talian, jenis cyber, saya tak akan sentuh secara ini. Tetapi yang paling penting saya nak tekankan, peranan CCPSS ni sebagai jambatan komuniti. Polis ni, kita dalam dekat 130,000 orang polis, pegawai dan anggota polis satu Malaysia. Kita tidak boleh berada di semua tempat pada satu waktu yang sama. Mustahil. Kan? Kalau kita ikut yang Interpol punya standard pun memang jauh. Jumlah penduduk, jumlah polis yang ada, memang jauh dia punya tu, gap tu.
Sebab tu kita memerlukan NGO ataupun agensi lain, pertubuhan-pertubuhan macam CCPSS ni untuk membantu kita. Dengan harapan CCPSS ni yang bukan sekadar NGO, dia akan menjadi jambatan antara polis dan masyarakat. Kita memang adalah polis dan masyarakat. Kita punya logo polis dan masyarakat berpisah, tak ada, semua ada. Tapi dengan adanya CCPSS ni, kita harap kita dapat merapatkan lagi jurang antara masyarakat dan juga polis, insya-Allah. Dan isu-isu berkaitan dengan keselamatan ni, integriti, bukan tanggungjawab pihak berkuasa polis saja. Pihak orang awam pun bertanggungjawab, NGO pun bertanggungjawab. Kalau dulu dalam konteks salah laku ni, kita ada jabatan integriti pengurusan standard, JIP kita panggil, Jabatan Integriti Pengurusan Standard. Itu bahagian tata tertib. Tapi sekarang kita ada satu lagi badan IPCC, itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ada dua badan sekarang ni, satu dalaman JIP, Jabatan Integriti, satu lagi dekat luar yang memantau sebarang salah laku polis, pegawai polis ataupun anggota polis. So masyarakat sekarang ni ada dua option. Nak lapor pada JIP dalam polis ataupun nak lapor kepada IPCC. Ada juga 2-3 kes. Orang awam bagi maklumat kat saya kata you ada option. You nak pergi dekat JIP, kalau orang tak layan, you pergi ke IPCC. Dah ada 3 kes. Saya salurkan mereka, aturkan mereka untuk pergi berjumpa dengan pegawai IPCC untuk tindakan diambil terhadap pegawai dan anggota polis yang terlibat dalam salah laku. So banyak option yang ada. Dan dalam konteks pencegahan kesedaran masyarakat juga, pencegahan jenayah bermula daripada kesedaran, dan kesedaran ini bermula daripada integriti. Masyarakat yang peka dan berpengetahuan akan menjadi barisan hadapan dalam mengekang jenayah. Kalau kita gagal membentuk kesedaran ini, kita polislah, kita hanya akan terus mengejar jenayah tanpa benar-benar mengatasi masalah pokok. Kita tak dapat prevent, tak dapat ambil tindakan preemptif. Kita hanya tunggu berlaku, barulah polis pergi ambil tindakan. Ada kes bunuh, ada kes samun, kan, kes jenayah, kes gangster, aksi mereka baru kita bertindak. Tapi kalau dengan kerjasama CCPSS ni, NGO sebagainya, so dia orang dapat salurkan maklumat. So kita mengambil tindakan preemptif ataupun preventif. Saya rasa kerjasama ini penting, dan inilah akan menentukan kejayaan kita dan memastikan keselamatan negara terus terpelihara. Kerjasama antara penguatkuasa, agensi kerajaan, sektor swasta, NGO dan masyarakat.